Assalamualaikum semua, marhaba. Lama kan Umi tak bersiaran. Hari ni Umi bersiaran melalui short je. Sebab short ni dah 3 minit. So ni boleh lah buat short lah panjang-panjang untuk membebel. Ni tengah bengang ni sebenarnya. Jalan kampung ni tak adalah besar sangat, kecil je. Hanya boleh buat sebuah kereta lah. Kalau ada yang dari arah bertentangan, salah seorangnya kena mengalah lah ke tepi. Waktu-waktu macam ni, waktu ke sekolah, suasana memang busy untuk orang pergi sekolah. Kalau rasa macam dah lambat, keluarlah lagi pagi. Kalau rasa lambat kerja, keluar pagi sikit. Jangan rasa macam oh sekolah dekat. Contoh bagi yang hantar anak lah, lambat sikit tak apa. Ingat, yang pergi sekolah bukan anak kita je, anak orang ramai. Jadi nak laju-laju kereta tu tak wajar. Sebab kan ada pejalan kaki, ada yang bawa motor, ada yang bawa basikal. Masing-masing nak menuju ke satu destinasi. Kalau kau bawa laju-laju, tak bahaya ke kat orang lain, anak-anak lain? Ni kampung tau. Cuba, kadang-kadang kita tak nak cakap kampung ni terlampau hulu, tak ada educated. Tapi itu yang ditunjukkan. Kena contoh kat orang bandar yang lifestyle dia terpaksa awalan pagi kena bergerak. Sebab apa? Tak nak kesesatkan, nak selamat, nak cepat, nak selesa, walaupun terpaksa keluar pagi-pagi. Ini jalan ni dah kecil, bawa laju-laju. Budak sekolah jalan kaki, kalau terlanggar, tak sengaja, itu je. Kena belajar undang-undang balik lah orang kampung. Berapa kilometer sejam yang boleh bawa dalam kampung. Umi kalau bawa kereta tak tekan minyak pun kadang. Sebab apa? Sebab kita tahu kadang-kala ada je budak tiba-tiba keluar. Okeylah, Umi dah sampai rumah. Nak bebel, jadi Umi sambung bebel lain pula. Assalamualaikum. Gila kak. Bye.